Tiga negara yang memiliki penunggang motosikal tertinggi di dunia. Anda rasa Malaysia nombor berapa? Pertama, Thailand. Thailand muncul negara yang memiliki penunggang motosikal tertinggi di dunia dengan 87% isi rumah negara ini memiliki sekurang-kurangnya satu motosikal. Terdapat sehingga 20 juta motosikal berdaftar di negara ini dan 1 juta lagi yang tidak berdaftar. Maka tak hairanlah Thailand diberikan julukan nama sebagai tanah 100 juta skuter. Kedua, Vietnam. Motosikal adalah pengangkutan yang cukup popular untuk 100 juta rakyat Vietnam di mana 86% isi rumah di negara mereka memiliki sekurang-kurangnya satu motosikal. Terdapat kira-kira 45 juta motosikal di negara ini dan jika anda ke Hanoi, hampir 5 juta motosikal berada di ibu kota tersebut. Yang pandai naik motosikal, sila hadirkan diri. Terima kasih. Ketiga, Indonesia. Terdapat kira-kira 80 juta motosikal di negara ini iaitu kira-kira 85% isi rumah akan memiliki sekurang-kurangnya satu motosikal. Di Jakarta sahaja ada 15 juta motosikal digunakan di ibu kota tersebut berbanding hanya 5 juta kereta. Video tak tamat lagi. Keempat, Malaysia. Malaysia mempunyai 83% atau kira-kira 5.8 juta isi rumah memiliki motosikal. Secara keseluruhannya, kira-kira 13 juta motosikal di Malaysia. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah kereta.